Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Dalan, Datuk Del panggil saya lagi untuk Muafakat Nasional. Ya. Jadi soalan mengapa saya masuk UMNO balik. Baik, pertama saya nak jelaskan ya. Kadang ada orang kata saya katak. Oh, katak ni. Saya katak lompat sana lompat sini. Saya nak bagi tahu, saya punya pendirian jelas. Bila saya minta dipecat daripada UMNO, saya dah tak ada parti. Ya. Bila saya dah tak ada parti, saya bebas lah. Bila saya bebas, saya tengok pada masa itu harapan saya bahawa Parti Bersatu boleh menggantikan UMNO. Kerana waktu saya minta dipecat daripada UMNO, saya memang tak bersetuju bahawa UMNO dah bersama dengan AMDAP. Itu salah satu sebab. Saya kata okey, saya pecat daripada UMNO. Benar, saya tengok pada masa itu Bersatu ni cukup kuat. Dan dia juga bersama dengan PAS, Perkhidmatan Nasional. Dan bila saya lihat perpaduan Bersatu ketika itu, bila Presiden Parti Dato' Tan Sri Muhyiddin menang tak bertanding. Lepas tu Dato' Sri Hamzah Zainuddin menang tak bertanding sebagai timbalan Presiden Bersatu. Kemudian saya tengok gabungan tu cukup baik, cukup kuat. Lepas tu Azman Ali kata mula-mula nak bertanding juga timbalan Presiden, tapi dia tarik diri. Dia jadi menerima jawatan sesuatu. Jadi saya ingat pada masa itu saya lihat Bersatu ni boleh menggantikan UMNO dan lebih-lebih lagi bersatu bersama dengan PAS. Jadi Perkhidmatan Nasional cukup kuat pada masa itu dan perpaduannya cukup baik. Sebab itulah saya masuk. Saya masuk itu sebagai saya tak ada parti. Saya dah bukan ahli UMNO. Saya masuk Bersatu. Bila saya masuk Bersatu, seperti mana yang saya katakan sebelum ini, saya tengok apa yang saya jangkakan harapan saya dalam Bersatu nampaknya Tak betul. Tak betul. Sebab saya punya prinsip macam mana? Prinsip saya nobody above the law. Dan apa juga tindakan yang kita nak ambil mesti mengikut perlembagaan. Betul. Macam saya lah dulu. Mengapa saya minta dipecat? Sebab tindakan disiplin yang dikenakan kepada saya oleh UMNO ketika itu tak mengikut peraturan. Saya dah dapat surat sokos letter dan menghadap lembaga disiplin hari Isnin. Tiba-tiba hari Jumaat malam mesyuarat majlis tertinggi tanpa surat pertuduhan, tanpa dibahaskan dalam majlis tertinggi, itu gantung saya. Jadi itu sebab saya minta dipecat. Itu prinsip saya dalam UMNO. Saya nak jelaskan, saya bukan lompat, tak ada parti. Saya masuk Bersatu. Sama juga dalam majlis MPT, jadi majlis pimpinan tertinggi Bersatu telah buat keputusan ceasefire. Jangan lagi ambil tindakan kepada tindakan disiplin ni. Kerana bila kita ambil tindakan disiplin, lebih-lebih lagi tindakan disiplin ini diambil kepada ahli-ahli parlimen, kepada adun-adun, bermakna kita macam tak menghormati keputusan rakyat yang memilih mereka ni menjadi ahli parlimen, menjadi adun ialah rakyat. Jadi walaupun mereka mungkin ada melanggar peraturan parti, tetapi kita kena menghormati juga pilihan rakyat. Jadi telah dibuat keputusan dalam majlis pimpinan tertinggi untuk ceasefire, berhenti. Tiba-tiba ambil juga tindakan, pecat sana, pecat sini. Dan lebih-lebih lagi saya tengok adun-adun ahli parlimen kena tindakan. Jadi saya lagi sekali, saya kata di mana prinsip peraturan parti ni. Jadi sebab itu saya letak jawatan sebagai ahli MPT dan saya keluar parti. Jadi saya dah memang tak ada parti lah. Baik, bila saya tak ada parti, saya pun melihat bagaimana matlamat perjuangan Melayu. Saya prinsip very simple. Bahawa kalau orang Melayu nak kembali dominan, dua parti, Parti PAS dan Parti UMNO mesti bekerjasama. Mesti orang kita kalau tak ada tubuh satu rumah baru pun jangan bertembung. Jangan bertembung. Untung orang lain. Untung orang lain. Kalau UMNO bertemu dengan PAS, bermakna PAS akan menang. Orang parti lain akan menang. Jadi sebab perjuangan dua parti ni sama.
Perjuangan UMNO untuk orang Melayu. Ya. Perjuangan PAS untuk Islam. Sedangkan dalam perlembagaan negara kita dan sebagai bangsa Melayu, kita tahu yang Melayu itu Islam. Ya. Jadi bermakna matlamatnya sama. Sama. Dan juga perubahan politik ni kita kena terima. Dulu betul UMNO cukup kuat. Sampai orang kata kalau dulu petani UMNO ni letak songkok pun boleh menang lah. Asal bersama dengan UMNO. Betul. Melayu cukup kuat bersama dengan UMNO. Tetapi ketika ini kita tak boleh nafikan kebangkitan PAS. Ya. Sebab PAS hari ni dia, rakyat lihat, anak-anak muda pun lihat, bukannya orang kata parti Pak Lebay dah. Ramai tokoh-tokoh profesional dah masuk di dalam PAS. Ya. Jadi sebab itu kita lihat kebangkitan PAS ini cukup hebat. Kita tak boleh nafikan. Dan dalam masa yang sama, UMNO juga sokongannya agak menurun sedikit. Ya. Jadi untuk kita nak menguatkan balik dominan Melayu ni, bahawa saya nampak UMNO dan PAS mesti bekerjasama. Kalau dan saya pun minta jangan tak payah tubuh, tak payah tubuh MN ke, tak payah tubuh bawa rumah bangsa ke, tak payah. Sebab nanti bila ada satu pertubuhan baru pula, dah berobok pula nanti. Bercelaru pula. Kalau ada pertubuhan baru, siapa lah nak jadi presiden MN, siapa jadi timbalan presiden dia pula. Jangan. Tak payahlah tubuh orang kita kalau macam company, tak payah tubuh syarikat lah. You ada syarikat, kita ada syarikat, kita share. Cukup. Untuk langkah pertama ni, supaya kita dapat memberikan keyakinan kepada rakyat bahawa UMNO dengan PAS ini tidak akan bertembung dalam mana-mana kawasan pilihan raya. Ini yang prinsip yang saya pegang. Jadi memang betul, memang ada juga kawan-kawan bila saya dah tak ada parti, ada kawan kata saya pun tengah buat pilihan nak masuk PAS ke nak masuk UMNO. Memang masa tu betul. Saya pun ramai kawan PAS. Tan Sri ada usaha pun bos saya. Jadi saya dengan dia lama berkawan. Jadi saya tengok hanya dua parti ni yang boleh mengembalikan kekuasaan Melayu. Jadi saya lihat bahawa jiwa saya ni jiwa UMNO lah. Saya masuk UMNO dah lama dan jadi pemimpin kelab UMNO. Jadi sebab itu saya ingat yang paling sesuai saya kembali perjuangan UMNO sebab satu. Sebab saya lihat di Johor telah diumum tidak akan bekerjasama dengan DAP. Artinya bagi saya UMNO Tulen, UMNO Tulen, UMNO Johor. Ya. Kalau kita lihat walaupun di kerajaan persekutuan ada kerajaan Madani bersama dengan DAP, tetapi di negeri Johor saya lihat bahawa Johor pegang prinsip perjuangan UMNO asal. Sebab itu kita lihat di Johor dia tak bagi peluang muka kepada wakil-wakil rakyat PAS ke memegang apa-apa DAP, memegang apa-apa jawatan di dalam kerajaan. Jadi prinsip itu saya dah rasa lama dah sebenarnya. Itu sebab kalau ingat dulu pilihan raya kecil di Mahkota kata salah saya, dekat Keluang tu. Saya masa tu PN, saya memang telah dijemput untuk memberi ceramah atas pentas Perikatan Nasional. Tetapi saya tak turun. Sebab pada masa itu juga saya menghormati pendirian dan perjuangan UMNO Johor. Dan apabila berlaku PRN di negeri Johor, bahawa Menteri Besar Johor masih menegaskan bahawa UMNO di Johor tidak akan bersama dengan DAP. Sebab itulah saya mengisytiharkan kembali kepada perjuangan UMNO. Dan UMNO ni pun kalau kita lihat sejarahnya bermula daripada Johor. Saya nampak Tan Sri tak banyak orang yang boleh buat tindakan seperti Tan Sri berjiwa besar. Walaupun lukanya ada, tapi Tan Sri sanggup turun ke bawah, buang ego, buang rasa marah dan sebagainya. Dan satu majlis pertemuan dengan Datuk Seri Zahid, saya nampak Presiden agak mesra dan sebagainya. Jadi ini satu permulaan yang cukup baik. Orang melihat harapan besar pada Tan Sri sebenarnya tahu untuk jadi jambatan. Jambatan penyatuan Melayu, UMNO dan PAS itu menjadi kenyataan, dan sebenarnya Johor merupakan satu base yang menjadi ujian kepada pertemuan ini. Mungkin Tan Sri boleh sebutkan itu. Itulah yang saya lihat. Saya mengharapkan sangat. Di Johor ni bermulanya perpaduan Melayu. Semangat UMNO pun bermula daripada Johor. Saya mengharapkan supaya di Johor ni langkah pertama
bahawa UMNO dengan PAS tidak akan bertemu. Itu saja. Carilah formula Carilah macam mana apa juga formula. Sama ada PAS nak bertanding pakai logo Barisan Nasional ke, ataupun dia nak logo PAS ke, tetapi bila ada PAS, UMNO tak akan letak calon. Dan inilah harapan kita. Kalau ini boleh dilakukan di negeri Johor, saya yakin bahawa kemenangan Barisan Nasional di negeri Johor yang dia ada 40 kursi, tak silap saya 36 akan lebih. Akan lebih. Kerana pada pengalaman saya tengok Melayu akan bersama untuk memberikan sokongan kepada calon-calon Barisan Nasional yang terdiri daripada UMNO dan juga calon kepada PAS. 56 kursi di Johor, 40 UMNO. 40 UMNO. Baik, Tan Sri, saya sebutkan tadi tentang jadi jambatan ni, Tan Sri. Tak ada orang lain lah yang kita nampak. Apabila Tan Sri meletakkan daripada awal, saya ingat saya bertemu bual dengan Tan Sri meletakkan bahawa asalkan ada penyatuan PAS dan UMNO ini, itulah sebenarnya niat Tan Sri. Jadi ini sebenarnya benda yang bukan mudah untuk dilaksanakan, Tan Sri. Ya, saya punya lagi itu saya lihat kalau kita ni nak jadi jambatan, kita jangan ada kepentingan diri. Okay. Saya cakap betul, saya tak adalah kata nak buat jawatan dalam UMNO ke ataupun apa-apa jawatan. Dah rasa semua dah. Sama. Saya pegang prinsip apa yang Pak Lah nasihat saya. Dalam politik ni saya ingat Pak Lah kata. No, dalam politik ini jangan kejar jawatan. Buat kerja dengan ikhlas. Kalau kita buat kerja dengan ikhlas, kerana dalam politik ni kata dia, kalau kita kejar jawatan lari lagi jauh. Jadi kalau kita ikhlas, insya-Allah dia datang, jawatan akan cari kita. Itu prinsip yang saya pegang. Kerana bagi saya, apa guna kalau kita saja menang, tetapi akhirnya kita tidak boleh jadi kerajaan. Itu cukup penting. Jadi kerana itu, bila saya dah tak ada parti ni, itu saya memang ada hubungan yang amat baik dengan kawan-kawan daripada PAS, kawan-kawan daripada UMNO. Jadi di situ bila kita berbincang, saya nampak sama-sama pemimpin UMNO dan pemimpin PAS mengharapkan halu tuju yang sama, kembalikan kedominan Melayu di dalam negara kita, dan terbukti bahawa dulu UMNO cukup dominan. Walau bila kita Melayu dominan, kita dah buktikan UMNO ke PAS ke, kita tidak akan menyingkirkan ataupun kita tidak menafikan hak-hak bangsa-bangsa lain. Mereka hidup dengan aman, dengan harmoni, dalam segi ekonomi, bukan Melayu terus maju, segi pendidikan, dari segi keharmonian kaum cukup baik. Tapi apabila tidak ada satu parti dominan yang boleh menggerakkan, menyusun dan merancang untuk kemajuan bangsa kita, rakyat kita dan negara kita, ini yang kita lihat. Keadaan politik negara kita ini menjadi agak kelam kabut sedikit.